Kenapa badan aku benci aku? Inilah soalan yang selalu terlintas di hati pesakit SLE atau lupus. Bangun pagi, badan rasa seperti baru dipukul. Sendi sakit, kaku, kulit naik ruam merah. Tapi orang sekeliling kata, nampak sihat je. SLE bukan penyakit mengada-ngada. Ia ibarat perang saudara dalam badan. Sistem imun yang sepatutnya melindungi, tiba-tiba menyerang tubuh sendiri. Buah pinggang, darah, jantung. Ramai salah faham. Ada yang tuduh vaksin. Tapi fakta perubatan jelas, vaksin bukan punca SLE. Malah, pesakit SLE lebih berisiko jika dijangkiti penyakit berbahaya. SLE berlaku kerana gabungan genetik, hormon wanita dan pencetus persekitaran, seperti cahaya matahari dan stres. Bagi kita, matahari pagi itu sihat. Bagi mereka, sinaran UV boleh mencetuskan radang seluruh badan. Jadi, bila pesakit SLE kata mereka penat, percayalah, mereka bukan lemah. Mereka sedang berjuang setiap hari untuk hidup normal. Kurangkan penghakiman, tambahkan empati. Mereka bukan manja, mereka berjuang sebenar.